وآله الكرام وأصحابه العظام إلى مشايخين والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ورسولنا وإكمالنا، وخصوصا إلى السيد ورسوله الله يحب من ينتسب إليه شيء لله الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وإليك المصير. اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمعلم رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan adapun dalil yang harus bagi Allah Ta'ala berbuat mungkin, yakni dalil mengatakan Allah Ta'ala itu menjadikan sekalian mungkin itu adalah harus, atau meninggalkan dia, ini ataupun tak menjadikan mungkin itu adalah harus, bukan wajib bagi Allah. Maka iaitu kata Syekh, mana buku tulis tak bawa? Tak buku tulis. Oh, tak buku tulis. Tak ada. Ada dia ambil. Dia. Abang Apuang tak beritahu. Abang Karim tak beritahu buat buku tulis. Maka iaitu kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala فلأنه لو وجب
ولأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا أو استحال عقلا لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا وذلك لا يعقل. Dan adapun tanda keadaan berbuat mungkinat atau meninggalkan dia, jadi meninggalkan daripada menjadikan mungkinat itu ada harus, jadi adalah harus pada haknya Ta'ala. Maka kerana bahawasanya jikalau wajib atas hanya Ta'ala, maka kerana bahawasanya jikalau wajib atasnya Ta'ala, ni atas Allah Ta'ala, suatu daripadanya, jadi menjadikan suatu daripada mungkin itu pada pihak, pada akal, yakni pada pihak uji akal, atau mustahil atasnya daripada suatu daripadanya, atau mustahil atasnya suatu daripadanya, jadi mustahil Allah Ta'ala nak menjadikan suatu daripadanya, maka batal pula. Jadi nescaya pada akal, ini pada logik akalnya, nescaya bertukar, jadi bertukarlah nescaya bertukar, jadi nescaya bertukarlah mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Jadi jadilah mungkin itu wajib ataupun jadi mustahil. Tetapi bertukar mungkin jadi wajib atau jadi mustahil itu batil, ini salah. Maka batal pula wajib atau mustahil atas Allah Ta'ala berbuat mungkin. Jadi batallah pula, tak masuk akal lah pula, tertolaklah, batal tertolaklah pula wajib atau mustahil atas Allah Ta'ala itu pada berbuat mungkin. Baik, titik. Berbuat mungkin itu, titik. Jadi maknanya apa? Apa maksudnya? Maksudnya Allah jadikan mungkin itu adalah harus, bukan wajib, bukan pula mustahil. Tulis. Allah menjadikan mungkin itu adalah harus, bukan wajib dan bukan pula mustahil. Artinya tidak wajib Allah menjadikan sesuatu. Contohnya seperti mengabulkan doa. Contoh seperti Allah mengabulkan doa hamba-hamba. Cuba tengok abang-abang semua menulis. Mereka tidak mendengar sahaja, mereka memegang pen dan mereka pun menulis. Menulis ya, menulis. Contoh saya kata tadi, contoh seperti Allah mengabulkan doa hamba-hamba.
Jadi Allah mengabulkan doa hamba itu bukan wajib, harus sahaja. Apa pula makna mohonlah, firman Allah Ta'ala, udhuruni, mintalah padaku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Apa makna doa tu? Doa tu seolah-olah macam siapa minta, confirm Allah kabulkan. Baik. Doa itu menunjukkan beberapa perkara yang perlu dipahami. Doa itu menunjukkan beberapa perkara yang perlu dipahami. Yang pertama, wajib beriktikad hanya Allah tempat meminta. Wajib beriktikad hanya Allah hakikat tempat meminta. Yang di dalam istilah bahasa Arab disebut isti'anah. Alif sin ta ain alif nun ta marbutah. Isti'anah. Ya kana, seperti yang kita minta dalam solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah hakikat tempat kami memohon pertolongan. Hakikat tempat minta tolong Allah. Siapa menjadikan yang lain pada Allah sebagai tempat hakikat minta tolong, jadi syirik, kufur, murtad, wal'iyadzubillah. Habis itu minta tolong orang, minta hutang dia orang, minta tolong pinjam duit sikit, nak pakai sikit duit, nak beli berai tak ada. Tak tolong orang, tolong kereta bateri wek. Tak tolong orang lah, buat tolong ni, tolong itu, tolong ni, tolong itu. Baik, minta tolong yang tu namanya namanya apa? Namanya apa? Ta'awun. Ataupun mu'awwanah, iaitu tolong menolong, yang pada hakikatnya Allah lah yang menolong. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, berdoa itu perlulah kepada syarat-syarat pemakbulan doa, seperti tidak bergelumang dengan maksiat, apatah lagi syirik dan kufur. Habis itu Fir'aun minta doa masa dia kufur, Allah Ta'ala terima. Fir'aun minta doa turunkan hujan, Allah Ta'ala terima. Itu dah tanda
Tanda apa? Tanda keharusan, tanda sifat harus Allah. Allah Ta'ala menerima segala doa jika ia inginkan, memakbulkan. Kalau Allah tak nak terima, walaupun dia seorang rasul, Allah tidak makbulkan. Kalau Allah Ta'ala nak terima, walaupun dia tu orang kafir seperti Fir'aun, Allah nak terima, Allah terima juga. Itu tanda harus Allah jadikan. Harus Allah jadikan. Jadi apa? Mungkin. Harus Allah jadikan mungkinun, mungkinat. Ini segala yang harus ada, bukan wajib bagi Allah. Baik. Faham dua perkara itu sudah lah. Jadi jangan tanya apa siapa Tuhan tak makbul. Aku dah baca Yasin dah, aku dah itu dah, aku dah ini dah. Baca Yasin dah, baca Yasin dah 10 tahun dah baca Yasin, tapi tak dapat apa juga lagi. Bunga pun tak ada lagi. Yang kata buah tunai pun tak ada lagi ni, tak nampak apa pun. Maka jangan komplain lah dengan iktiraf. Jangan tanya lagu tu tak boleh. Ya. Jangan kamu tanya apa yang Allah buat. Kamulah nanti yang akan ditanya. Ya, kamulah nanti yang akan ditanya. Ni kerja kita buat apa yang Allah suruh. Jangan tanya, jangan pertikai. Jangan tanya, jangan pertikai takdir Allah. Siapa pertikai takdir Allah, apa hukum dia? Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa mempertikaikan takdir. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa mempertikaikan takdir Allah. Jangan pertikai. Ya. Begitu juga kita jangan mendahului takdir Allah. Apa mendahului takdir Allah? Kita nak apa yang Tuhan tak suruh. Kita nak apa yang Tuhan tak suruh kita buat. Yang Tuhan suruh buat, kita belakangkan dia. Contohnya apa dia? Kita nak kaya raya. Yang Tuhan suruh ma'rifahkan Allah, kita tinggal. Itu kata orang yang mendahulukan takdir Allah. Baik. Jadi faham betul-betul. Ramai orang sebut ud'uni astajib lakum, tapi tak faham maksudnya apa, hakikat mana. Mintalah padaku, nescaya aku kabulkan bagi kamu. Ya, nak cerita tu panjang lagi tu. Ya, Allah memakbulkan hamba-Nya melalui 3 cara. Allah memakbulkan doa hamba-Nya melalui 3 cara. Cara yang pertama, Allah segerakan. Cara yang kedua, Allah lambatkan. Cara yang ketiga, Allah simpankan pahalanya untuk negeri akhirat. Maka kita sebagai orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, jangan cepat hendak Allah makbulkan doa. Tanda-tanda ataupun alamat-alamat doa tak dimakbulkan ialah kita nak cepat makbul doa kita. Dan lagi hendaklah kita takut doa yang kita minta tu, kalau mengenai dunia, hendaklah kita takut
akan istidraj. Maka jangan minta sesuatu yang boleh menyebabkan jadi istidraj. Seperti minta kaya, minta jawatan, minta kedudukan, minta dihormati, minta kelebihan, minta panjang umur. Tak boleh lah? Boleh. Minta kaya tak boleh lah? Boleh. Tapi kalau panjang umur dalam maksiat buat apa jadi istidraj panjang umur. Kalau kaya dalam maksiat buat apa jadi istidraj kaya. Kalau ada jawatan tapi lupa pada Allah, bertambah maksiat buat apa? Itu namanya apa ya? Istidraj dalam berjawatan. Jadi takutlah akan istidraj apabila kita minta doa. Lebih baik berhati-hati memohon akan sesuatu kepada Allah. Takut jadi istidraj. Minta sihat minta sihat pun lagu tu. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku, jauhilah aku dari istidraj. Sihatkanlah tubuh badanku dengan rahmat darimu. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki yang halal dan jauhilah aku daripada mendapat rezeki dengan jalan istidraj. Kurniakanlah pada aku rezeki dengan rahmat-Mu. Itu contoh dia. Kita nak doa ke Allah dengan dia minta tanpa kita rasa takut dengan istidraj. Tanda-tanda seorang tu dapat istidraj ialah dia minta tanpa takut mendapat istidraj. Tanda-tanda seseorang tu telah terkena istidraj, bila dapat nikmat dia tak risau langsung, itu adalah istidraj. Itu tanda istidraj. Benda yang kita tak sedar, tak sedar. Orang dia kata, oh dia sihat, saya sakit kau tak ada, lemah jantung tak ada, sihat, darah tinggi, manis, buah pinggang, semua tak ada. Alhamdulillah, saya jaga makan, saya jaga itu, saya tak makan itu, saya tak makan, saya pantang itu, saya pantang, pagi-pagi saya jogging, saya warm up, saya jaga kesihatan saya. Alhamdulillah saya sihat. Dengan bangga yang berkata. Tapi dia akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah tu dah tutup cerita bangga. Tapi nampak sangat bangga kan. Kalau betul dia cakap tu kerana mensyukuri nikmat Allah, tak apa, tak salah lah. Tapi kalau dia cakap tu dengan berbangga, dia pandai jaga badan sihat, dia disombong juga, dia takabur juga, firham bersih, macam mana. Begitu juga dengan orang kaya. Saya pandai cari duit, saya pandai khidmat, saya buat akaun. Apa yang agak ni saya tak beli lah. Kalau saya rasa nak beli RM20, saya akan beli RM10. Kalau saya nak beli benda tu harganya RM10,000, selagi saya tak ada RM100,000, saya tak akan beli benda tu. Seolah-olah dia pandai jimat lah. Contohnya, kalau dia cerita tu sebagai motivasi pada anak-anak dia ataupun anak buah dia, supaya kita berjimat, jangan membazir. Takutlah pembaziran itu daripada syaitan, kerana mensyukuri nikmat Allah, tak apa. Tapi kalau dia bercakap tu nak tunjuk pada dia terror, dia pandai, maka jadilah apa dia ada tu istidraj. Maka tak bolehlah kita tuduh seseorang tu istidraj kalau dia kaya. Tak bolehlah kita tuduh seseorang tu istidraj kalau dia sihat, tak sakit apa, walaupun dia umur 150. Ya? Jadi istidraj ke rahmat ke, kita tak tahu. Allah tu yang tahu. Maka jangan kita yang menghukum, itu Allah yang menghukum. Allah yang letak kategori itu. Cumanya yang kita ngaji, yang kita sebut untuk menyuluh kita. Kukuk kita tu orang yang mustadrij, orang yang dapat nikmat secara istidraj. Orang kita jangan suluh kita.
Orang kita tak tahu. Fakta-fakta yang kita cerita tadi itu untuk suluh kita. Takut tidak kamu akan istidraj. Suluh kita. Nak beritahu ke orang tak apa. Bukan nak menghukumkan orang. Nak beritahu ke orang tu tak apa. Kadang-kadang wajib pun beritahu ke orang. Contohnya kita menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Tapi bukan untuk hukum orang. Nak hukum kita. Baik, habis di situ. Maka kata musannif, jikalau wajib atas Allah suatu daripadanya pada akal. Jadi kalau wajib Allah menjadikan sesuatu pada akal, yakni pada logik akal, artinya seperti barang yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah wajib menjadikan solat dan aslah, maka bahwasanya berkata oleh mereka itu kena wajib atas Allah Ta'ala berbuat solat dan aslah. Apa dia solat? Baik. Aslah lebih baik. Wajib atas Allah menjadikan kebaikan dan menjadikan yang lebih baik. Dan katanya kata Mu'tazilah atau mustahil pada akal. Seperti barang yang berkata oleh Mu'tazilah, maka bahawasanya berkata oleh mereka itu dengan mustahil melihat Allah Ta'ala bagi orang yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ini i'tiqad orang Mu'tazilah, tak boleh tengok Allah walaupun masuk syurga. Dan hakikat mungkin itu barang yang sah adanya dan tiadanya. Hakikat mungkin itu perkara yang sah ada, sah tiada. Mana hakikat dan hakikat wajib itu barang yang tiada terukur pada akal akan tiadanya. Dan hakikat mustahil itu barang yang tiada terukur pada akal adanya. Wal wajibu ma la yutasawwaru fil akli apa? Adamuhu. Maka jadi hakikat jaiz itu, yakni harus itu, akan hakikat wajib atau hakikat mustahil, maka tiada sah dihukumkan oleh akal akan perkataan itu, yakni perkataan atau pahaman kaum Mu'tazilah itu. Baik. Jadi orang Mu'tazilah dia kata Allah wajib menjadikan solat dan aslah. Maka solatnya makhluk atau aslahnya makhluk tak jadi mungkinlah jadi wajib. Solat dan aslah itu harus saja pada pihak makhluk. Tapi kalau ikut pendapat Mu'tazilah, Allah wajib menjadikan solat dan aslah, maka bertukarlah solat dan aslah pada asalnya harus jadi wajib lah. Jadi wajib Allah jadikan seorang tu mukmin. Kalau wajib Allah Ta'ala menjadikan seorang tu mukmin ataupun muttaqi, maka tentulah Allah Ta'ala tu terkena pula hukum syarak. Hukum syarak terkena ke atas apa?
ke atas manusia. Tiba-tiba dia buat kata lagu tu, langsung jadi Allah pun terkena hukum syarak. Maka perkataan itu tak masuk akal. Adapun memberi pahala oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat taat pada hukum syarak, maka iaitu wajib. Kerana sudah dijanjikan dengan kebajikan. Dan menyalahi janji kebajikan itu kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Dan ada pun menyiksa oleh Allah Ta'ala atas orang yang Islam yang berbuat maksiat pada hukum syarak, maka iaitu harus pada akal, pada syarak atas kaul Asy'ari. Baik, macam mana nak faham? Allah jadikan seseorang itu taat. Wajib tak Allah bagi pahala ke dia? Pada hakikat tidak wajib, pada syarak wajib. Kenapa kita kata wajib? Wajib pada syarak dengan makna wajib percaya. Pada syarak wajib percaya Allah akan beri pahala, sebab Allah tidak menyalahi janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Semuanya kau ya Allah tidak menyalahi janji. Pada syarak kita wajib percaya Allah akan bagi pahala kepada orang yang berbuat taat. Pada syarak juga harus Allah menyiksa orang yang berbuat dosa. Kalau dia buat dosa, kita kena kata harus, tak boleh kata wajib. Sebab tu kita, dulu saya cakap, tak boleh kita kata kau ni tak sembahyang, pom-pom masuk neraka. Tak boleh, haram. Pasal apa? Pasal apa? Pasal menyalahi inna rahmati ghulibat ghadabi. Menyalahi hadis kursi yang berbunyi inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, ghulibat, menyalahi rahmati, ghulibat ghadabi, menyalahi kemurkaanku. Mengalahi, ghulibat ini mana mengalahi, mengalahi ghadabi di kemurkaanku. Inna rahmati ghulibat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahi kemurkaanku. Maknanya rahmat Allah tu lebih luas daripada kemurkaan Allah. Darinya apa dia? Orang kafir dah 50 tahun. 50 tahun dah duduk dalam kafir. Tiba-tiba hari ni masuk Islam. Lepas tu dia mati. Dia mati masuk syurga. Padahal 50 tahun dah duduk sembah bekong. Dia cium lah ke bekong dia. Sembah pada 50 tahun. Tapi dengan sekali keislaman, besok dia mati. Matinya tu berarti mukmin. Terampul semua dosa dia. Dia mati masuk syurga. Itu kata inna rahmati ghulibat ghadabi. Orang buat dosa maksiat dah 50 tahun dah. Hari ni dia tobat, malam dia mati, dia ahli syurga. Walaupun dah lama buat maksiat. Sebab tu makna inna rahmati ghulibat ghadabi. Sebab tu tak boleh kita kata kompom kau masuk neraka. Pasal apa? Tak sayang. Tak boleh menyalahi hadis itu ya. Inna rahmati ghulibat ghadabi. Baik, habis di situ.
Kita bagi itu kemudian katanya Syah dan yang ini saya dah selalu cerita lah. Jadi saya tak cerita banyak-banyak. Banyak kali dah cerita benda ni. Saya baru kali ni. Siapa pun dengar hari ni. Benda ni tak pernah. Katanya. Halaman dah ngaji. Semua dah banyak kali kan. Faham dah Faham saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara ولمشايخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.